Baik, peserta yang sampai boleh berehat dulu ya. Boleh terus berehat dulu, minum-minum dulu. Kerana sebentar lagi kita akan ada sikit lagi untuk sambung pada pertandingan azan dan juga persembahan Rabana dan juga bersaji. Lepas tu kita akan adakan penyampaian hadiah. Peserta yang sampai boleh terus berehat dulu. Boleh masuk dalam masjid, boleh. Sementara kita menunggu, boleh rehat, boleh minum-minum dulu sekejap. Baik, urusi yang kita bahagian air, bola dan sebagainya, boleh standby. Peserta yang sampai boleh berehat dulu ya, boleh berehat dalam masjid dulu. Kita hidup dulu apa yang disediakan di pelaksana ke depan. Kemudian boleh masuk dalam masjid, berehat dulu sementara kita nak sambung sedikit daripada pertandingan azan dan persembahan Rabana dan juga bersaji. Kemudian barulah acara penutup. Oh, dah ada ayuh air dah, alhamdulillah. Okey, terima. Peserta yang sampai boleh berehat terus ya, boleh berehat dalam masjid dulu, boleh minum-minum dulu. Rehat sekejap sebelum kita nak sambung pada sedikit lagi untuk pertandingan azan ramai ya. Dengan persembahan Rabana dan juga persembahan daripada bersaji. Marhaban. Boleh rehat dalam masjid dulu ya. Boleh rehat dulu, kering-kering penuh dulu, minum-minum dulu. Tiba-tiba. Saya lagi diulang, peserta yang baru sampai boleh berehat,